Para pengusaha bot di negeri ini turut berharap kerajaan dapat memperluas pemberian subsidi petrol melalui inisiatif Budi 95 kepada mereka bagi meringankan beban kos operasi harian yang semakin meningkat. Tinjauan kru iMedical TV di Pantai Kubang Golok Bacok mendapati rata-rata pengusaha bot dan nelayan kecil mengakui harga minyak memberi kesan besar terhadap pendapatan mereka, terutama ketika hasil tangkapan tidak menentu. Seorang pengusaha bot, Azhar Mahmad, 57 tahun dari kampung Kubang Golok berkata, minyak petrol kini menjadi antara perbelanjaan utama setiap kali mereka turun ke laut. Pandangan pihak ambonya, makna kalau boleh peluah kau molek lah kalau kira, sebabnya orang ke laut ni memerlukan benda-benda gitu. Sebab pendapatan pun kurang. Mana dalam segi menggoreng sini dia ada banyak jenis. Enjin hok kecil telah 20 liter sehari. Enjin hok besar 40 liter sehari. Makan belanja. Memang patut dia perlu lah, kita perlu benda ni. Mana tu hasil jadi kurang lebih baik kita sikit daripada asal. Dia berkata demikian ketika ditemui di kawasan Pantai Kubang Golok Bacok hari ini. Menurut Azhar, sudah hampir 10 tahun dia bergelar nelayan dan hasil laut kini menjadi sumber pendapatan utama keluarganya. Tambahnya, masalah pukat yang kerap terkoyak akibat sampah di laut turut menambah beban apabila mereka perlu mengganti pukat baru berharga sekitar RM60 setiap kali rosak. Sementara itu, seorang lagi nelayan, Muhammad Zul Syamsuddin, 57 tahun dari kampung sama berkata, kebanyakan nelayan tidak mempunyai lesen memandu, namun dia berharap golongan itu turut diberi peluang menikmati subsidi Budi 95 bagi meringankan beban kos mereka. Muhammad Zul yang berpengalaman lebih 20 tahun dalam bidang tersebut berkata, meskipun sudah lama bergelumang dengan laut, cabaran kini semakin terasa apabila kos minyak dan peralatan meningkat manakala hasil tangkapan tidak menentu. Kos ekonomi itu jadi ingat sikit lah. Maknanya duit tu keluar banyak sikit lah. Kena beli minyak tu dengan ada budidaya sikit lah. Kalau tengok atas enjin, kau upaya enjin. Kalau enjin tu besar kak, banyak lah kena pakai minyak. Kalau enjin kecil sikit lah. Kita sendiri dalam 40, dalam besar jugalah. Media sebelum ini melaporkan kerajaan sedang meneliti cadangan menambah kota subsidi petrol RON 95 menerusi inisiatif Budi Madani RON 95 kepada pemandu e-hailing, P-hailing, taksi dan pengusaha bot nelayan di Sabah, Sarawak serta beberapa kawasan Semenanjung. Nur Atirah Azman bersama juru kamera Izzah Zaki, Berita iMedical TV.